saya nak kahwin. Saya dah umumkan tarikh kahwin. Saya akan berkahwin pada 15 Julai 2026. Saya dah hantar kad jemputan ini kepada semua. Saya punya calon untuk kahwin tu tak ada pun lagi. Booking tak buat lagi. Duit tak ada lagi. Tapi saya dah cakap kat semua orang, saya akan kahwin 15 Julai 2026. Itulah keadaan bersama sekarang. It is very daunting. Benda yang tak pernah berlaku kepada mana-mana parti. Yang kita nak masuk pilihan raya besar, satu pilihan raya negeri, dalam tempoh sebulan kita wujud. Susah. Baju pun tak ada lagi tau. Tapi saya yakin bahawa tugas buat masa sekarang, saya, Nick, saudara-saudari semua, ialah kita kena lindungi benih ini supaya it survives another day. Because it has to survive another day. Supaya benih itu boleh mula berputik dan dia ada cambah. If it survives Johor election and Negeri Sembilan election, insya-Allah I think kalau dipanggil pilihan raya tahun ini, kita akan berjaya dapat kerusi yang lebih baik. Dan kalau saya lihat kehadiran malam ini, habis ni saya kena balik rumah terus lah.